Pakah pas masuk pakah pas masuk syurga, lain pada pas masuk neraka. Pasal tu. Wah, hampa bukan pakah pas. Hampa pakah PN. Guru mengenai dakwaan PAS di mana pengikut yang menyokong PAS sahaja yang akan masuk syurga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Firman dalam Al-Quran, sesiapa yang mengharap untuk bertemu dengan Tuhannya mana dalam syurga, falyamal 'amalan salihan, buat amal yang soleh dan jangan melakukan syirik ke atas Allah Taala sesuatu. Orang yang beriman dan beramal yang soleh, orang tua masuk syurga. Bukan kafir, bukan kiamna, bukan siapa. Orang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan beramal amalan yang soleh, orang tu akan masuk syurga dengan limpah kurnia Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mengatakan pakah pas masuk syurga, tak pakah pas masuk neraka tu, satu kata-kata yang meragukan, bahkan menyesatkan. Kerana pertama sekalinya saya berpendapat orang PAS ni, orang bawahan ni sudah tertipu dengan pemimpin-pemimpin PAS. Dapat tipu hidup-hidup. Kerana sekarang ni pertarungan antara PN dengan PH. Pokoknya PN dengan PH. PH terdiri daripada PKR, terdiri daripada DAP, daripada parti-parti yang lain. PKR majoritinya orang Islam lah. DAP majoritinya orang bukan Islam. Sementara PN pula terdiri daripada Bersatu, orang Melayu, PAS orang Melayu, Gerakan orang bukan Melayu. Jadi apa bezanya? Apa faraknya? Apa berlainannya? Hak ni pula pakat dengan orang bukan Islam, hak ni pun pakat bukan Islam.